Satu peperangan pernah hampir tercetus hanya kerana sampah. Tapi perkara ini pernah terjadi di negara kita. Pada tahun 2013, sebuah syarikat pengurusan sisa dari Kanada telah menghantar 103 kontena yang dikatakan mengandungi plastik kita semula ke Filipina untuk diproses. Memang ini amalan negara barat untuk menjual sisa mereka ke negara Asia. Tapi apabila kontena-kontena itu tiba, pegawai kastam Filipina terkejut apabila mendapati kebanyakannya dipenuhi dengan lampir pakai buang dewasa yang telah digunakan dan sampah isi rumah, bukannya plastik kita semula. Oleh itu, kerajaan Filipina meminta Kanada untuk mengambil semula sampah itu kerana ia tidak mengandungi bahan seperti yang didakwa. Namun, Kanada enggan berbuat demikian dan memandangkan Kanada tidak terikat dengan keputusan Mahkamah Filipina, jadi mereka mengabaikannya. Akan tetapi, selepas 6 tahun kemudian, ketika Filipina dilanda gempa bumi besar, Presiden Filipina ketika itu memanfaatkan perhatian dunia terhadap negaranya untuk mengancam bagi melakukan kekerasan bahkan peperangan terhadap Kanada jika mereka masih enggan mengambil semula sampah tersebut. Akhirnya, setelah bertahun-tahun rundingan gagal, Kanada terpaksa bersetuju dan mengambil semula separuh sampah itu. Komen pandangan korang.